Siti Fatimah Mukhtar. Tidak lama selepas keputusan SPM 2006 diumumkan, dia sering berulang-alik dengan kapal terbang antara Kota Baru Kuala Lumpur bagi memenuhi undangan pelbagai pihak, daripada Perdana Menteri Malaysia hingga kepada Gubernur Bank Negara dan hinggalah kepada Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS. Undangan tersebut sama ada untuk menerima penghargaan ataupun menyampaikan ceramah motivasi kepada pelajar. Pencapaiannya 17A1 dan 1A2 bukan saja meletakkan dia sebagai pelajar terbaik SPM 2006 bagi seluruh Malaysia, tetapi bahkan sebagai pelajar yang mencapai kejayaan paling cemerlang dalam sejarah sijil pelajaran Malaysia sehingga ini. Siti Fatimah Mukhtar, watak remaja zaman ini. Membaca adalah sebahagian daripada kegemaran atau hobinya. Tidak pernah membiarkan masa berlalu kosong. Masa mesti diisi. Ilmu amat dihargainya. Apabila keluar berjalan ke mana-mana, selalunya Siti Fatimah tidak keluar sendirian. Dia sama ada ditemani oleh ibu atau ayah, atau kakak ataupun kawan. Kali ini ke Kuala Lumpur dan pulang ke Kota Baru. Dia ditemani oleh ayahnya Haji Mukhtar Ismail, Ketua Operasi Bank Islam Malaysia bagi wilayah Pantai Timur, Kuala Terengganu. Inilah di antara hadiah-hadiah yang diberikan oleh pelbagai pihak bagi menghargai kejayaan dan pencapaian Siti Fatimah. Pada 1 Julai 2007, Siti Fatimah dianugerahkan pula pelajar misali Yayasan Islam Kelantan YIK bagi tahun 2006. Adalah dengan ini diisytiharkan bahawa Siti Fatimah binti Mukhtar dipilih sebagai pelajar misali Yayasan Islam Kelantan 2006. Anugerah Pelajar Misali YIK adalah satu acara tahunan oleh YIK bagi meraihkan pelajar-pelajarnya yang mencatat kejayaan cemerlang bagi tahun berkenaan. Siti Fatimah merupakan seorang pelajar YIK kerana dia belajar di sekolah Ma'had Muhammadi Perempuan Kota Baru, iaitu sebuah daripada 95 buah sekolah menengah di bawah pentadbiran YIK. Timbalan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob mewakili Menteri Besar Kelantan menyampaikan anugerah tersebut. Inilah sekolah Ma'had Muhammadi Lil Banat atau Ma'had Muhammadi Perempuan, terletak di Jalan Merbau, Kota Baru, tempat Siti Fatimah menimba ilmu sejak tingkatan 1 tahun 2002 hingga tingkatan 5 tahun 2006. Sekolah ini merupakan sekolah agama. Pelajar-pelajarnya mempelajari lebih 20 mata pelajaran kesemuanya, iaitu 12 subjek dari aliran akademik dan selebihnya dari aliran agama. Dalam peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 4 yang melibatkan 24 mata pelajaran tersebut, Siti Fatimah telah lulus dengan mendapat 24A, yakni A dalam kesemua 24 subjek. Bagaimanakah dia melakukannya? Marilah kita mendekati Siti Fatimah dengan lebih dekat lagi untuk mengetahui bagaimanakah caranya remaja ini menempa kejayaan yang cemerlang itu.
Siti Fatimah memulakan harinya pada jam 5 pagi atau 4.30 pagi apabila hampir waktu peperiksaan. Setelah selesai berurusan di bilik mandi, dia menunaikan solat. Okay, pagi tu saya mulakan dengan solat-solat sunat. Pertama, solat sunat tahajud, taubat dan hajat. Selepas solat-solat sunat itu, dia membaca Quran beberapa ayat. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. Selesai membaca Quran, barulah dia membuka buku sekolah. Apabila masuk waktu subuh, Siti Fatimah berhenti membaca untuk menunaikan solat subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Inilah Kota Baru. Selepas solat subuh, pasar besar Siti Khadijah menjadi sibuk sekali. Di sinilah berpusatnya aktiviti perniagaan Kelantan sejak dulu hingga sekarang. Ia menjadi lambang dinamika rakyat Kelantan. Di rumah Siti Fatimah, di Taman Sari Jalan Hospital, Lot 2008 juga sedang sibuk. Semua orang bersiap untuk keluar. Suhaibah, kakak Siti Fatimah, pelajar pendidikan TESOL tahun akhir Universiti Melaya, kebetulan sedang bercuti. Aisyah, ibu Siti Fatimah, guru besar Sekolah Kebangsaan Tapang, telah siap menyediakan sarapan untuk ahli keluarganya. Ahmad Adib, anak bongsu pelajar tingkatan 2 Ma'had Muhammadi Lelaki, Kota Baru. Siti Fatimah mempunyai 8 orang adik-beradik. Dia anak ketujuh. Dua orang abang dan seorang kakaknya sudah pun bekerja dan berumah tangga. Manakala 2 orang lagi kakaknya berada di kampus Universiti Islam Antarabangsa di Kuantan, mengambil ijazah perubatan. Pada masa ini, biasanya rumah ini dihuni oleh 4 orang. Siti Fatimah, emaknya, ayahnya, dan adiknya. Selesai sarapan, Siti Fatimah akan keluar bersama dengan ayahnya yang akan menghantarnya ke sekolah. Jarak antara rumahnya dengan sekolah kira-kira 5 kilometer. Ma'had Muhammadi perempuan ini adalah antara sekolah yang setiap tahun
sejak 2004 mencatatkan kelulusan 100% dalam PMR dan SPM. Tahun 2006, selain Siti Fatimah, 22 orang lagi mendapat tidak kurang 10A. Nur Atikah Mahasan 17A dengan 15A1, Nurul Atikah Azman 15A1, Mardati Najwa 17A dengan 12A1. Seorang mendapat 11A1, 1A2, seorang 10A1, 3A2 dan 4 orang mendapat 9A1, 2A2. Sekolah ini mempunyai caranya sendiri memulakan pembelajaran. Berdiri dan beratur di luar bilik darjah dan berdoa beramai-ramai serentak satu sekolah. Iqrar sabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Ad-du'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. Kemudian barulah masuk ke bilik darjah. Apabila di dalam darjah, perkara pertama yang mereka ucapkan ialah berzikir menyebut nama-nama Allah dalam nasyid Asma'ul Husna. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzilus Sami'ul Basirul Hakamul 'Adl Latiful Khabir al-Alimul 'Azim al-Ghafurul Shakur al-'Aliyyul Kabirul Hafizul Muqit الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. Barulah datang guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara yang sama ini akan diulang lagi beberapa kali pada setiap kali mata pelajaran bertukar dan masuk guru yang baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu formula penting bagaimana Siti Fatimah belajar dan cemerlang dalam peperiksaannya ialah seperti kata Siti Fatimah sendiri. Untuk belajar ni, dalam sesi pembelajaran kita, niat kita pertamanya memanglah untuk dapatkan ilmu pengetahuan dan kita perlu cinta ilmu pengetahuan. Sebab kalau kita cinta, contohlah apa-apa yang kita minat
dan kita buat tu bukan kerana paksaan, kita akan rasa ia adalah satu perkara yang menyeronokkan. So sama juga dengan pembelajaran, kalau kita cintakan ilmu pengetahuan, kita akan rasa sesi pembelajaran itu adalah suatu perkara yang menyeronokkan. So apa sesi pembelajaran lah, contohnya dalam kelas ataupun di kelas di sekolah ataupun kelas tuition, saya akan rasa seronok. Sebab kita akan belajar benda baru yang kita tak tahu. So tak rasalah mengantuk ke, mungkin ada mengantuk, letih. Tapi perasaan seronok kita untuk belajar tu, cinta pada ilmu tu akan mengatasi apa yang rasa mengantuk ataupun letih tu. Contohlah macam subjek biologi. Sebab biologi ni satu mata pelajaran yang menyeronokkan. Kita belajar tentang benda hidup. Contohnya diri kita. Okey, organ-organ yang kita tak nampak, kita belajar dalam tu. So saya rasa itu adalah satu perkara yang menarik dan satu perkara baru. Ya Ustaz. Naam. هل يكون كل فعل على وزن فاعل يأتي مصدره على وزن مفاعلة أو فعال بدون شرط؟ طيب. هل سمعتن سؤال من فاطمة؟ الفاتحة فاطمة سألتني عن هذا الوزن وزن فعل. تقول فاطمة وتسأل فاطمة هل كل فعل إذا كان على وزن فعل يكون مصدره على هذين الوزنين، يعني على وزن مفعلة أو فعل. Waktu rehat, para pelajar bertumpu ke kantin. Siti Fatimah turut beratur untuk membeli makanan. Tetapi sebenarnya Siti Fatimah jarang ke kantin. Lebih-lebih lagi apabila hampir waktu peperiksaan. Dia duduk dan belajar terus di dalam kelas. Pergi ke kantin baginya membuang masa. Dia lebih suka membawa bekal yang disediakan emak dan makan di dalam kelas sambil terus belajar. Masa bagi Siti Fatimah amat berharga sekali. Menghargai masa bukan berarti dia langsung tidak terlibat dalam aktiviti selain belajar dengan buku-buku teks dan nota. Siti Fatimah sebagai watak remaja zaman ini juga aktif dalam sukan, pimpong, bola tampar, badminton. Dalam sukan badminton misalnya, dia pernah mewakili zon kepertandingan peringkat negeri Kelantan. Dia juga pernah berlakon dalam suatu pementasan sekolahnya. Memperkati lagi perjumpaan kita pada petang ini, sama-sama kita membekalnya dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Satu perwatakan istimewa Siti Fatimah ialah bakat kepemimpinannya yang begitu terserlah. Lihatlah misalnya bagaimana dia menjalankan tugas sebagai ketua pengawas sekolah dalam suatu mesyuarat para pengawas. Okay, untuk meneruskan agenda kita, saya ingin mendengar laporan bagi setiap biro. Dimulakan dengan saudari Nasikah, iaitu saya ingin mendengar laporan Biro Rondaan Kawalan dan Keselamatan. Persilakan. Terima kasih kepada Kak Fatimah. Bagi Biro Rondaan Kawalan dan Keselamatan, kami telah mengadakan lawatan ke tempat-tempat yang dikenal pasti berlakunya pelanggaran disiplin. Tapi secara keseluruhannya, alhamdulillah para pelajar dapat mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Terima kasih kepada Nasikah. Okay, seterusnya saya ingin mendengar laporan tentang Biro Uniform. Terima kasih Kak Fatimah. Bagi Biro Uniform dan Keceriaan, setakat ini uniform para pelajar masih di tahap yang sama, iaitu tiada perubahan. Jadi kami telah melakukan beberapa spot check mengejut pada tempat-tempat yang dikenal pasti mempunyai masalah uniform. Terima kasih kepada Farah. Sebagai ketua pengawas, Siti Fatimah juga sering menyampaikan ucapan dalam perhimpunan pagi pelajar-pelajar sekolahnya yang diadakan seminggu atau 2 minggu sekali. Perhatikan ucapannya yang menyentuh soal disiplin ini. Selain daripada kita ni belajar, kita perlu ingat, kita
belajar dengan siapa, belajar dengan guru. Itu juga kami mahu tekankan pada adik-adik, kita cuba hidup baik dengan guru. Sebab kita nak keberkatan. Dan juga peraturan ini juga adalah ditetapkan oleh pihak sekolah, pihak badan disiplin. Itu juga guru-guru kita. Jadi kalau kita tak patuhi peraturan sekolah, itu bermakna kita juga melanggar peraturan yang ditetapkan oleh guru-guru kita. Sebab kita sebagai pelajar, kita nak dapatkan keberkatan daripada guru. Itu yang penting. Lebih-lebih lagi kita belajar di sekolah agama, kita sudah faham apa itu maksudnya berkat. Walaupun kita rasa itu tak penting, tapi sebenarnya itu adalah penting. Mungkin kita tak sedar apa yang cikgu cakap, mungkin kita rasa membosankan. Tapi adik-adik kena ingat, guru-guru itu adalah lebih berilmu daripada kita. Kita ni masih di sekolah. Jadi nasihat daripada guru-guru itu adalah sangat penting dan sangat bermanfaat. Bukan sahaja untuk peperiksaan, bukan hanya untuk di dalam sekolah ni, tapi untuk kehidupan kita. Kehidupan kita bukan sahaja di dunia, tapi sahaja di akhirat. Begitu Petah, lancar, bersahaja, menampakkan gaya kematangan seorang pemimpin. Sekolah Ma'had Muhammadi Perempuan mempunyai beberapa kelainan atau keistimewaan yang tidak ada di sekolah lain. Misalnya, program Usrah, satu program yang antara lain turut memupuk bakat kepimpinan. Ia diadakan seminggu sekali bagi setiap kumpulan pelajar. Dikendalikan sendiri oleh pelajar setelah guru memberikan panduan di peringkat awal. Lihat dan dengarlah sekali lagi bagaimana Siti Fatimah sebagai pelajar senior memberikan nasihat kepada adik-adiknya, pelajar-pelajar junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita lengahkan masa, kita masuk pada topik kita pada hari ini lah, iaitu tentang hadis. Ramai seperti buih. Itu serahkan pada Kak Fatimah. Okay, harap adik-adik boleh sedia. Okay, pertamanya sebelum masuk kepada muqarrarah ni, Kak Fatimah nak semua adik-adik cuba kita kosongkan fikiran kita. Kita cuba fokuskan apa kita nak bincang hari ni. Apa masalah kita kat luar, kita tinggal dulu. Boleh? Boleh? Okey, kalau kita cuba tengok pada situasi hari ni. Kalau orang-orang yang orang alim lah, yang kalau pelajar sekolah agama ke, kita akan rasa kita ada terbit rasa malu untuk buat maksiat. Lepas tu kita tengok remaja-remaja hari ni lah. So, biasa kita tengok kat bandar ke apa. Dia tak ada rasa malu dah. Tak ada rasa malu nak buka aurat, untuk buat maksiat semua tu. Kadang-kadang kita juga terasa pelik. Apa ni sanggup pakai baju ketat lah, seluar kecil. Padahal kita yang ada rasa malu ni, kita tak akan buat benda tu. Dan pada masa ni lah kita perlu sedar. Dan kita perlu bersyukur sangat-sangat kepada Allah sebab kita dikurniakan rasa malu tu. Sebab kita ada rasa malu tu lah, kita tak sanggup nak buat benda-benda tu. Okay, boleh faham kan? Ada apa nak tanya? Ada nak tanya, kita boleh tanya je lah. Okay, lepas tu pula ada juga sini masalah tentang topi orang lelaki tu kan, ada sudu tu. Hak tu boleh pakai. Sebab hukum dia macam pakai seluar orang puai kan. Boleh juga pakai seluar, tapi nak pakai juga seluar. Pakailah, tapi kalau boleh lah, Kak Fatimah juga harap adik-adik kalau lah nak pakai seluar, pakai hak tabung molek, lepas tu pakai hak longgar, baju lengan panjang. Dah, boleh. Sebab kita semua kita belajar, aurat kita sekat mana? Sekat ni. Okey, sekat ni, bukan sekat ni. Ada hak pendek, ada hak 3 suku, ada hak panjang. Kita pilihlah hak mana hak menutup aurat. Boleh. Saya mula mengenali Fatimah sejak selepas peperiksaan pertengahan tahun dan keputusan beliau mendapat 24A. Saya melihat pelajar ini ada potensi yang jauh dan dia boleh menjadi pelajar yang cemerlang. Saya cuba berbincang dengan beliau supaya mengambil lebih daripada 12 mata pelajaran. Setelah berbincang dengan beliau dan keluarga beliau, kami sepakat supaya beliau mengambil 18 mata pelajaran. Saya yakin Fatimah akan mendapat kejayaan yang besar kerana beliau seorang yang tekun, rajin dan berdisiplin. Saya teringat pada satu malam 27 Ramadan 2006, beliau menelpon saya jam 3.30 pagi. Beliau meminta saya supaya berdoa dan sembahyang hajat agar beliau mencapai kejayaan dalam peperiksaan SPM. Selepas
saya selesai sembahyang, isteri saya bertanyakan siapakah yang telefon tadi. Saya menyatakan Fatimah dan beliau tersenyum. Kami sama-sama menyatakan insya-Allah agar Fatimah berjaya. Kita kembali ke dalam kelas Siti Fatimah. Waktu hampir pukul 2 petang. Sesi persekolahan pagi akan berakhir. Tetapi di sekolah ini tidak ada loceng waktu. Bagi menandakan waktu untuk pulang, pembesar suara umum akan berbunyi dan seorang pelajar akan melafazkan doa di pembesar suara, diikuti oleh semua pelajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nashhadu bi anna lakal hamd la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nas'aluka Allahumma 'ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal mukinin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin. Ketibaan waktu pulang tidak disambut meriah oleh pelajar-pelajar sekolah ini. Mereka tidak bergegas untuk pulang, kecuali pelajar-pelajar yang tinggal di asrama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mula-mula solat zuhur berjemaah di surau sekolah. Kemudian pulang ke mejanya di dalam kelas. Keluarkan makanan yang dibekalkan emak dan makan tengah hari. Sambil terus belajar. Siti Fatimah sudah menjadi kebiasaannya tidak pulang ke rumah setelah tamat waktu sekolah. Sebaliknya, dia terus berada di sekolah hingga ke petang. Air mineral sentiasa ada bersama dengannya. Cara saya untuk mengelakkan stres dan cara saya yang utamalah, yang penting juga, bawa air mineral ke mana-mana lah. Semasa dalam kelas, bila dalam study group ataupun secara individu, memang saya bawa air mineral. Sebab air mineral tu adalah untuk menghilangkan mengantuk sebagainya lah. Kalau saya rasa mengantuk, saya akan minum air mineral. Biasanya beberapa orang kawan rapat akan datang ke mejanya untuk sama-sama mengulang kaji pelajaran secara berkumpulan. Kalau ni nombor 1 kan? Matrik songsang. Ada matrik songsang ni, matrik dia darab dengan matrik songsang tu dia matrik ada titik. Memang masa dalam kelas tu memang kena fokus betul-betul lah. Kita memang kena dengar betul-betul. Walaupun tak faham, kurang faham, tapi kita dengar dulu apa yang cikgu cakap, dengar penerangan dia semua. Lepas tu baru kita cuba buat latihan sendiri. Macam mana Tika? Betul.
betul. Dalam untuk nak para APMAT, terutama kalau APMAT, buat latihan dengan banyak ni memang banyak membantu. Latihan ekstra, latihan yang soalan tahun-tahun lepas. Bukan sahaja kerja rumah tapi perlu tambah dengan latihan sendirilah dan perlu diganda-gandakan lah, perlu banyak latihan. Dan macam mana Syaidah? Ya, kalau ada soalan yang tak faham atau yang tak boleh buat, kena terus tanya cikgu atau tanya kawan-kawan. Sebab kalau tertangguh-tangguh nanti lama-lama makin tak faham. Sebab nanti akan macam mana berganda apa yang kita tak faham. Sebab kalau matematik ni dia berkait antara satu sama lain. Kalau kita tak faham yang basic, susah kita nak buat yang seterusnya lah. Jadi yang paling penting kita kena fokus lah. Yang kena fokus lah. Fokus dalam kelas. Biasalah macam tu. Itu yang paling penting. Memang mula-mula kita tak faham, tapi lepas tu macam Sika cakap tadi, kalau kita buat banyak latihan memang akan membantulah. Itu saja kunci untuk matematik. Faham dan buat latihan. Banyak-banyak buat latihan. Grup studi ini akan berakhir kira-kira pukul 4.30 petang atau waktu asar. Selepas itu, tinggallah Siti Fatimah meneruskan studi seorang diri hingga kelewat petang. Beberapa minit ke pukul 6, Siti Fatimah akan mengemaskan buku dan peralatan belajar untuk meninggalkan kelas. Dia berpindah dari kelas ke suatu wakaf di pinggir padang. Di sini pun, sambil menunggu kedatangan emaknya, dia masih sempat membaca. Fatimah memang sentiasa dengan buku. Saya lihatlah. Dan dia, selain daripada dia sentiasa dengan buku, dia juga menasihati orang lain untuk sentiasa dengan buku. Bukan apa, sebab kehidupan sebagai seorang pelajar sekolah menengah agama sangat sibuk. Sangat sibuk dengan maksudnya 20 ke atas mata pelajaran. Tapi maksudnya kita kena lebih belajarlah. Minuman petang telah pun disediakan emak sebelum pergi mengambil anaknya tadi. Siti Fatimah menikmati minum petang bersama emaknya sambil menonton televisyen.
inilah sahaja waktu yang ada untuk Siti Fatimah menonton televisyen. Tidak lama, sekejap lagi dia perlu mandi dan bersiap pula untuk maghrib, dan selepas itu ke kelas tuition atau tahfiz. Dan tidak ada waktu lain lagi untuk televisyen bagi Siti Fatimah. Waktu bagi remaja yang cerdik ini sangat-sangat berharga dan sangat dihargainya. Kelas tahfiz atau menghafaz Al-Quran. Siti Fatimah mengikuti kelas tahfiz sejak di tingkatan 1 lagi. Dan sekarang dia sudah menghafaz 15 juz Al-Quran. Di tingkatan 5, walaupun akan menghadapi peperiksaan SPM dengan mengambil 18 subjek dan ditambah 4 subjek Arab lagi yang mesti dipelajari untuk keperluan aliran agama, Siti Fatimah tetap mengikuti kelas tahfiznya seperti biasa 3 kali seminggu. Tidakkah ini membebankan dan boleh menimbulkan stres? Tapi saya rasa dengan hafalan Al-Quran tu lebih menguatkan ingatan saya. Bila dah hafal Quran, sebab ada kajian lah, bila kita banyak baca Quran dan lebih-lebih lagi kalau kita hafal, ia akan menambahkan neuron-neuron dalam minda kita, dalam otak kita. So, bila dah banyak hafal Quran, bila mengulang Quran, lebih mudah saya nak faham subjek-subjek akademik. Hafal Quran tu bukan kerana mak ayah, bukan kerana cikgu, bukan kerana siapa-siapa, tapi kerana lillahi ta'ala. So, bila dah niat lillahi ta'ala tu, kita dah rasa okey lah, tak ada tekanan lah. Tapi bila masa dekat exam, masa trial tu, perlu ambil semualah 18 tu perlu exam semua. Memanglah rasa tekanan juga sebab nak revise banyak, tapi cuba tenangkan diri. Dan masa tu bila saya rasa tekanan, rasa agak sibuk, macam banyak perkara dalam minda ni nak fikir, nak buat revision lagi, banyak tak buat latihan. Bila dalam keadaan tegang macam tu, saya buat solat sunat lah. Buat solat sunat hajat, doa, minta supaya Allah bagi ketenangan. Tapi yang pentingnya kena sabarlah. Saya amat yakin anak yang lancar baca Quran, insya-Allah pemikirannya tajam dan senang dia belajar di sekolah. Sebab itulah macam Siti Fatimah, saya galakkan dia belajar tahfiz dan terbukti kecemerlangannya lebih menyerlah. Maka adiknya yang tingkatan 2 sekarang ini pun saya juga masukkan ke kelas tahfiz. Dan saya amat yakin bahawa dengan hafalan Quran, otak menjadi lebih tajam. Malam-malam yang tidak ada tahfiz Quran, Siti Fatimah mengikuti kelas tuition. You won't do it in future. So that you can write a better piece of writing. Sama ada ke kelas tahfiz atau kelas tuition, Siti Fatimah tidak pergi sendirian. Ayahnya Haji Mukhtar sentiasa meluangkan waktu untuk menghantarnya dan mengambilnya pulang. Hanya sesekali bagi kelas tuition di waktu siang, iaitu pada pagi Jumaat dan Sabtu, Siti Fatimah pulang dengan menaiki bas, iaitu apabila bapa atau emaknya tidak dapat datang menjemput. Dan jarang-jarang sekali pada kesempatan seperti ini, iaitu apabila ibu dan bapanya tidak datang menjemputnya pulang dari tuition waktu siang,
Siti Fatimah akan mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan sedikit di sekitar Kota Baru Bandaraya Islam ini bersama dengan kawan-kawannya. Antara lokasi yang populer di Kota Baru, inilah dia, Kota Sultan Ismail Putra atau lebih dikenali dengan Dataran Rehal. Di kelilingnya terdapat bangunan-bangunan bersejarah seperti Istana Balai Besar, Istana Jahar, dan Masjid Muhammadi, masjid tertua di bandar ini. Siti Fatimah Mukhtar, watak remaja zaman ini. Mari kita dengar apa cerita kawan-kawannya tentang dia. Memang dia ni amat ambil berat tentang apa yang mak ayah dia cakap kan. Tak pernah bantah ikut. Tapi bukan yang ibu ni bukan jenis orang yang suka mengongkong. Tapi macam saling faham-memahami dan memang dia utamakan ibu bapa dulu, maksudnya keberkatan ibu bapa, lepas tu guru-guru, lepas tu kawan-kawan, memang sangat yang amat caring . Lepas tu bila kita dah bertemu dengan dia, rupanya dia ni seorang yang mesra dan juga kata panggil, walaupun saya terus katakan saya lebih tua 1 tahun dengan Fatimah, tapi cara dia melayan saya macam memang betul-betul lah dia menghormati saya, pendapat saya, dan kalau dia ada masalah, walaupun dia seorang yang kata-kata hebat, tapi dia masih lagi meminta pandangan daripada saya. Macam itulah. Lepas tu kalau kita pergi selalu lawat kat rumah dia ni, dia selalu tolong mak dia kan. Macam baguslah sebagai satu teladan kan. Macam walaupun ambil 18 subjek, tapi sempat juga nak tolong mak basuh pinggan ke, basuh baju, lipat kain, jemur kain. Macam betul ke ni kan. Macam bila masa ni. Lepas tu semua tu dia dapat lakukan. Kalau kita ni jadi teman dia, kalau kita tak jadikan dia itu sebagai teladan, memang macam alah tak berguna macam tu kan. Keluarga adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kejayaan seorang pelajar. Dalam hal ini, Siti Fatimah mungkin bertuah mendapat ibu bapa yang sangat mementingkan kehidupan keluarga. Aktiviti riadah seperti ini misalnya, apabila ada kesempatan di hujung minggu atau hari cuti, dilakukan bersama-sama dengan ahli keluarga. Pada petang ini, kakak kembar Siti Fatimah yang belajar di tahun 3 perubatan di Universiti Islam Antarabangsa, Nur Hidayah dan Nur Fatiniah pun turut sama berjoging kerana dia kebetulan pulang bercuti. Pergi shopping juga, kadang-kadang mereka akan keluar beramai-ramai, termasuk abang ipar Siti Fatimah juga. Di hari lain pula, kadang-kadang hanya Siti Fatimah dengan emaknya sahaja berjalan dan membeli belah di KB Mall, shopping kompleks terbesar di Kota Baru Bandaraya Islam. Sekarang mari kita tanya Siti Fatimah secara terus terang, ada boyfriend atau tidak? Yes,
Secara terus terang saya cakap, alhamdulillah memang saya tak ada boyfriend. Dan memang kalau pergaulan dengan lelaki tu pun setakat kalau kawan di sekolah, tuition yang banyak tentang hal-hal pendidikan, kalau bertanya pun tentang pelajaran ataupun yang dibenarkan je lah, tak adalah pergaulan bebas macam tu. Ataupun dengan lelaki-lelaki lain lah. Kalau lelaki, maksudnya lelaki yang saya jumpa, tak kenal, cakap secara biasa je lah. Tak ada lah rapat-rapat mesra-mesra macam tu. Sebab kita kena jaga tata tertib kita sebagai wanita, sebagai remaja perempuan. Kan kita tahu macam dalam ayat Quran pun ada sebutkan la taqrabu zina kan. Bukan kita buat zina, tapi jangan kita mendekati zina kan. Mendekati zina tu tak semestinya kita melakukan zina, tapi kita menuju. Contohnya kita telefon, tapi telefon beberapa benda yang tak kena kan. Tapi macam Fatimah ni kalau dekat tuition tu memanglah famous juga kan. Macam dia kongsi hal yang perlu saja. Contohnya study ke, kalau boyfriend ni memang tak ada, memang jamin lah, memang tak ada kan. Sebab kita tahulah benda tu salah kan. Lepas tu memang dia sangat menjaga batas-batas pergaulan tu, tak menyalahi syarak lah. Sebab kalau bila dah mula pergaulan tersebut, susah nak halang. Sebab itu berkenaan dengan perasaan. So perasaan ni kita susah nak halang lah. Kalau mak ayah cakap apa-apa pun, bila laki dan perempuan ni dah ada hubungan yang rapat, dia orang dah tak dengar cakap siapa-siapa lagi dah, mak ayah ke guru-guru dia. Sebab dia orang dah ada dalam dunia dia masing-masing. Dan khusus kepada 5 orang pelajar, termasuk Siti Fatimah, pihak sekolah telah merangka suatu program khusus kepada mereka ini bermula daripada awal tahun 2006, di mana kita telah membawa datang ataupun mencari guru-guru berpengalaman untuk mengajar 5 orang pelajar ini, yang mana mereka ini mengambil 15 mata pelajaran ke atas. Dan alhamdulillah dengan berkat usaha, dengan doa dan juga dengan program-program solat hajat. Dan antara yang saya ingat pada tahun 2006, kita memperkenalkan suatu program bacaan Yasin beramai-ramai sekali seminggu. Ini dengan tujuan untuk menambahkan lagi keberkatan kepada pelajar-pelajar bagi menghasilkan sebuah kecemerlangan. Berdasarkan pengalaman saya suami isteri dalam mendidik anak-anak, saya dapati terdapat 5 faktor penting untuk mencapai kecemerlangan pendidikan anak-anak. Pertama ialah saya memberi asas pendidikan agama yang kukuh sejak awal-awal lagi kepada anak-anak, dan membina disiplin diri yang baik kepada anak-anak. Dan ini saya lakukan secara berterusan daripada peringkat kecil sampailah ke mereka dewasa dan terus menerus. Faktor yang kedua ialah kami menganggapkan mendidik anak-anak ini supaya mereka berjaya dalam pelajaran adalah suatu pelaburan untuk kita dapati pulangan di dalam jangka masa yang panjang. Jadi apabila kita anggapkan pendidikan ini suatu pelaburan, kita melabur dari segi kemudahan yang ada pada kita, keuangan, masa, susah payah kita. Jadi yang ketiga, faktor yang ketiga, saya suami isteri membina hubungan yang baik dengan pihak sekolah, terutamanya kepada guru-guru, supaya kita memahami perkembangan anak kita, kita memantau perkembangannya, dan guru-guru akan memberi penerangan, memberi maklum balas kepada kita sejauh manakah kejayaan anak-anak kita, prestasi anak-anak kita. Jadi
seperti anak saya Siti Fatimah, saya selalu berjumpa dengan guru-guru, jumpa dengan pengetua, berjumpa dengan penolong kanan untuk mendapat maklum balas tentang pelajaran anak saya ini. Jadi kalau ada nampak kelemahan, kita bincang dengan pihak sekolah bagaimanakah perkara itu boleh dibaiki. Faktor yang keempat ialah kami meletakkan peranan komuniti, peranan ibu bapa, peranan PIBG, peranan rakan-rakan sebaya dengan anak-anak, dan juga dari segi kemudahan-kemudahan sokongan untuk kejayaan pelajaran anak-anak. Jadi perkara ini kita gabung jalinkan. Jadi saya sendiri adalah AJK PIBG di Sekolah Menengah Agama Ma'had Muhammadi. Perkara yang kelima ialah dari segi peranan doa dan solat hajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi irhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ij'al awsa rizqika alayna. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.